Tolonglah jangan kalah. Setelah 2 minggu merana, Liga Inggeris kembali semula minggu ini. Of course, highlight weekend ini adalah the 100th Red Raw Derby di Anfield. Liverpool menentang Manchester United. Mari kita pergi terus kepada the big game this weekend. Stay tuned until the end of the video for score prediction aku. The two biggest British clubs in the world akan berentak bersilat di Anfield. Banyak game klasik. Liverpool menentang Manchester United ni. Siapa yang lain tahun 80-an tu ingatlah game ni. Robbie Fowler dengan Roy Keane berentak. Tak lupa juga masa time Fernando Torres terrorizing the United defense. Dengan insiden ni, Suarez gaduh dengan Evra. Yang pasti game ni memang hangat dan feisty lah. Untuk United, diorang tak pernah menang. For the 9 league visits diorang datang dekat Anfield ni. Form away United memang sangatlah teruk. Diorang dah seri dengan Fulham, kalah dengan Man City, kalah dengan Grimsby lagi. Lepas tu kalah dengan Liverpool Team B ni, 3-1. Tapi diorang datang dengan form kemenangan dengan Sunderland tempoh hari. So, they must be on a high lah. Fun fact, masa Ruben Amorim take over, United tak pernah menang back to back. Injury news diorang cuma Martinez dengan Mazraoui je yang doubtful. Actually aku cuma takut satu je. Kalau dia start Ahmad, the chance bahaya. Ahmad ni sebenarnya bagus tapi disiplin je lah teruk. Apa yang aku tengok, Ruben Amorim takkan main low block. Dia dah consistently main dengan formation dia 3-4-2-1 tu. Dan aku yakin Ruben Amorim akan go for the win. He has nothing to lose. Unlike Liverpool, we have everything to prove that we will bounce back from the form kekalahan 3 kali berturut-turut ni. The last time kita kalah 4 kali berturut-turut, masa Mamat ni in charge. Lama tu. Aku nak minta Arne Slot satu je. Play your best 11 and stick to it. Jangan tinker dah. Jangan nak main Szoboszlai main right back, Gravenberch center back. Sudah. Pasal walaupun Liverpool ada squad depth, kita boleh tukar tactics. Tapi aku rasa core kita dah hilang since last season. Yang kita champions. Premier League champions. Mainlah McAllister, Szoboszlai and Gravenberch together again. Even Carragher pun dah cakap. We are not playing football. Macam tak ada fluidity. Kita tak ada that game. Curious nak tengok apa Arne Slot buat hari Ahad ni. Aku betul-betul nak Robertson start. Dia dah create 5 chances. Ini dia tak main banyak tau. Lastly, aku harap Mo Salah dapat bawa form dan happiness dia setelah Egypt qualify for the World Cup and bawa ke Liverpool. Dia dah lah skor 2 tadi tu dengan Egypt. Bawa lah form ni. Betul-betul. Triple captain lah kau. Jangan terkejut kalau game ni ada surprise. Heart attack. Alah, Michael Oliver jadi referee. Aduh. Score prediction aku. Liverpool 2, United 2.